Wah. Alhamdulillah. Padat. Mantap. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi Pagi yang tak berapa nak pagi dah sebenarnya ni. Dah pukul 11 lebih dah ni. 11.30 ada rasanya. So ini hari aku turun lewat sikit. Nak tengok bubu lah. Sebab pagi tadi hujan Pagi tadi hujan, tengok air tu. Air keruh. Hujan. Tu air banyak juga air naik. So mudah-mudahan lah ikan aktif ada hasil ni. So hari ni aku tak solo Aku bersama member aku lah. Dia tak pernah lagi. Dia tak pernah follow aku. Tengok bubu. Selalu dia tengok video je. So ini hari lah baru dia nak follow. Ni Acuk. Sifu surf casting. Dia biasa main joran pantai. So jomlah geng, kita pergi ke spot. Mudah-mudahan aku dengan Acuk dimurahkan rezeki. Let's go. Dah sampai ke spot bubu pertama. Padu. Wah. Alhamdulillah. Padat. Okay, bubu pertama. Alhamdulillah. Betul-betul padu padu. Lawa ikan. Alhamdulillah rezeki. Jangan nampak suasana tepi je. Nak rekod tak apa. Jangan nampak sangat tepi. Alhamdulillah. Banyak saya beruntung. Saya sepadu-padu banyak. Ya, habis. Alhamdulillah. Ni kecil terlepas Kecil terlepas. Ambil yang lulus je. Ni yang saiz ni banyak ni. Alhamdulillah rezeki. Lawa je. Jaga kaki. Jaga kaki. Ada 2 kilo. Ada? Tu ada 2 kilo. Select ikan dulu. Kecil-kecil kita lepas.
Ini 2 kilo lebih. Puas hati je ni. Satu bubu je ni. Ni. Ui, dekat 40 dah ni bah. Ya. Kalau makan umpan tadi. Ya. Bubu ni tonggu. Kecil. Boleh ambil. Boleh ambil. Kecil. 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 Okey, boleh ambil. Ni aja pun dah dekat 40 ni. Cik. Okey, ambil. Okey, habis. Okey, kita pergi ke next bubu kita. Okey, bubu kedua. Ada juga rasanya. Banyak ah. Oh, kau 2 ekor. Ada 2 ekor boleh ambil. Alhamdulillah. Okey, bubu kedua. 2 ekor. Dua boleh ambil. Saiz lulus ambil. Ni seko. Jaga bawah. Yang ni seko. 2 ekor. Alhamdulillah. So jom kita pergi ke bubu ketiga. Let's go. Okay, bubu ketiga kita. Ada hasil. Ada tu tak banyak boleh lah. Nambah-nambah. Alhamdulillah, bubu ketiga. Okey kan, bubu ketiga. Alhamdulillah. Ada lah 2-3 ekor yang boleh ambil. Yang lain kecil. Banyak saya kecil. Banyak ekor tu kecil. Banyak yang kecil. Okay, habis. Ya. Ni dah hasil bubu ketiga. Angkut. Kecil-kecil. Lepas. Ini boleh ambil. Satu. Dua. 3 ekor boleh ambil. 3 ekor yang boleh ambil. Yang lain kena lepas. Kecil. 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 Okey, jom kita pergi bubu terakhir kita. Okey guys, bubu keempat. Macam padu ni. Tahan hasil. Alhamdulillah. Badu. Bubu terakhir kita. Alhamdulillah. Meletup juga. Bubu pertama dengan bubu terakhir meletup. Alhamdulillah. Tak nyongat tali ikat merata. Bubu ni dah uzur ni. Tapi berjasa lagi dah uzur. Okey. Alhamdulillah.
Kayak betul. Cukup. Alhamdulillah rezeki 13,000 lagi. Mula. Ada lagi situ. Okey, habis. Alhamdulillah. Banyak saiz ni. Lepas tu dia besar dulu. Alhamdulillah. So inilah hasil bubu keempat kita. So jom kita naik atas, nanti sampai darat aku tunjuk hasil semua ni. Alhamdulillah aku dah sampai darat ni. So inilah hasil 4 biji bubu. Alhamdulillah ada hasil dengan acuk ni. Ini paling besar sini ni. Ini 2 kilo lebih ada. Mantap. So alhamdulillah. So aku masukkan ikan ni dalam tong dulu. Lepas tu sampai rumah nanti kita timbang. Apa perasaan anda? Oh, amat bangga sekali hari ni. Mantap. Amat bangga. So selalu dia tengok dalam video, ini depan mata kan. Alhamdulillah. So kan, isikan dalam tong dulu. Okay geng, sudah sampai rumah ni. So ikan kita bagikan 3 bekas. So ni bekas pertama. Timbang dulu. Bekas ni 5 kilo. 32 kilo. 32 tolak 5 27 kilo tambah dengan 17.6 kilo apa ni. 7 tambah 7 14 34 17 tambah 27 44 kilo tambah dengan ni 44 kilo tambah dengan 14 kilo 14 kilo 58 kilo. Alhamdulillah 58 kilo. Tak boleh pecah rekod ke? Rekod 64. Tapi 58 kilo ni pun padu ni. Alhamdulillah rezeki. So aku asingkan ikan ni dulu. Nanti kita COD dekat mana yang dah order. Bunyi dah tik. Masuk YouTube. Oh dah macam ni. Masuk TV ni. Ada. Berita TV3. Kat TV3 dia ada. Makan ke bau? Oh sedap. Sedap daripada batin. Yang besar bau ni buat kari sedap. Tu bau ni awang ke bawah nak besar nak try. Baru tahu sedap tau. Nak siap. Kali ni dia kena siap. Nak siap tak tidur. Apa kita buang duit dulu. Kita buang duit. 75 30 105 ya. Tambah lagi. Paling besar ni lah kot. Apa tu? Kita nak pilih tu. Ni paling besar. Pilih. Pilih.
Bawah mana? Pasir Kemudi. 90 tambah 30. 120. Ya. Sus dah. Nak seko je simpan seko. Punya nak baik. Nak masak bodoh. Padan tak tengok masak dah. Ayam. Bau. Makan bau. Ha, boleh. Kita tunggu. Mana kak? Yang mana kak? Akak tunjuk saya ambil. Mana-manalah Kak elok. Elok ah. Ni elok. Bersih berkilat. Bau pasir Kemudi. 25 kak? Ha, dia tu. Tak tahu lah. Oh, ada orang menjala. Kena kejar. Ah, dia menjala. Tahu dia takut kacak, takut ada anak tu. Takut dia ada anak. Kalau dia ada anak, dia marah lah. Ha? Ni kak? 25. Haa. Berapa? 15. Atuk dia kata. Kenapa pula lagi tu? Sebab ikan patin tu ada gigi betul je. Ikan geli ada 2 ekor. Beli sekilo gitu lah. Kadang dah 3-4 hari dah pun. 3 orang je. Tu kadang-kadang yang beli ikan macam ni. Dia orang semua pakat balik. Boleh beli ramai-ramai. Makan. RM60. Nak 50 kan? Terima kasih. Saya jual. Terima kasih. Dia main malam. Orang malam, orang situ terlintang jaring itu. Oh. Bila kita lalu, Terlanggar. dia kata kita akak, tapi dia kata kita kacau dia. Makau. Pergi tengok getong 2 biji. Naya tu. Beli lagi 2 biji, atur lagi. Aku banyak duit. Tu dia mana? Kerja? Ha? Hantar anak ke? Dah ah. Dah, ni. Ni kau. 20 ah? 20. Ha. Dah lah 2 ekor. Ni dah 3 ekor. Silo tu senang. Dia tak ada. Dia tak ada anak. Ini 2 ekor ni mau sebulan buat habis ni. Makan sikit-sikit ke macam mana? Memang masuk sikit dah makannya. Seorang je? Beranak, 3 beranak je. Oh. Kena terpoyok. Poyok lah. Masuk poyok. Gula poyok macam pating. Oh. Oh, jadi. Oh ni pada sedap. Jadi Sedap dia pada patin mah. Sedap dia pada pating. Kan buat kari baru tu.
Kalau kali dia tak boleh betul ni dia nak betul. Ya. $20. Okey, Mak. Terima kasih. Masih. Kita simpan ikan ni. Ikan toke. Ni aku buat keluar sikit. Ikan toke dalam ni ada ni. Aku buat keluar dulu. Sebab aku nak letak yang tak berapa, yang baru ini tak tengah. Yang ni yang itu hari tak atas. Oh, dia beku sekata. So ni pun ya baru kan. So alhamdulillah, ikan toke ni dalam 40 kilo, 34 ekor. 40 ekor, 40 kilo, 34 kilo. Toke tak tahu lah bila datang dia. Tapi toke steady. Toke bayar terus ni. Toke kita hantar gambar ikan, toke bayar terus. Tak ada, dia tak ada tunggu-tunggunya. Datang orang bawah bayar, tak ada. Dia bayar terus ni. Toke steady. Toke percaya kita, tak tipu punya. Banyak ikan ni. Sini ada dekat 60 kilo dah ni. 60 kilo. Hari ni 40. 70 kilo dah kot. Ikan toke kita simpan. Kita datang ambil. So alhamdulillah, ikan boleh dikatakan habis lah. Ada 4 ekor lagi. Yang kecil. Ada 4 ekor lagi. Yang kecil. Ni. Ada ni. Dekat sekilo lebih ni. Sekilo setengah dia. So ikan tu lah 4 ekor last. Alhamdulillah. Ikan lain semua habis lah. Ikan toke tadi dalam 40 kilo. Sebab tu dah cepat habis lah. So ikan yang 4 ekor ni, Esok aku ada planning nak pergi rumah abang ipar aku. So ikan tu bagi dia je lah. Sebab aku tak pernah bagi ikan tu dekat dia. Ikan bawang dia tak pernah dapat. Sebab dia duduk luar pada Kuantan. Dia duduk Terengganu. Esok aku nak berjalan belah sana, aku terus bawa je lah ikan ni untuk dia. Aku ada 5 orang abang ipar. 4 orang tu aku dah bagi, tapi dia seorang tak pernah dapat. So ikan tu lebih baik aku bagi dia daripada aku jual, ambil bagi dia. So nanti dia kat I tak pernah merasa ikan ni. So macam tu lah geng vlog aku kali ni. Hasil duit lebih kurang 1000, dekat-dekat 1700 lah. Alhamdulillah rezeki hari ni lebih sikit. So macam tu lah geng vlog aku kali ni. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku, selalu like dan komen. Aku ucapkan ribuan terima kasih. So kepada yang baru jumpa channel aku ni, belanja aku satu butang subscribe. So kita akan jumpa next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.